Ada doktor kata minum susu penting untuk tulang yang kuat dan sihat. Ada pula doktor cakap, Susu untuk baby je. Kalau ada tubuh gigi, jangan minum susu. sudah. Yang mana satu betul? Sebelum kita tengok fakta, korang tag dulu ibu bapa yang ada anak kecil sehingga remaja sebab info ni sangat penting. Forward juga video ni dalam family group masing-masing supaya ramai boleh kongsi info yang bermanfaat yang bakal saya kongsikan. Lebih 90% kanak-kanak di Malaysia tidak mencapai pengambilan nutrien vitamin D yang disyorkan. Fakta ni didedahkan melalui kajian keratan rentas SINATS2 yang melibatkan kira-kira 2,989 kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 12 tahun di Semenanjung Malaysia. Kajian ni adalah sebagai sumber saintifik yang kukuh dan jelas untuk mengesahkan kenyataan kanak-kanak di Malaysia tak cukup pengambilan vitamin D. So parents, apa yang kita boleh buat supaya anak-anak kita cukup vitamin D untuk tulang serta imuniti yang kuat serta sihat? Saya nak kongsikan 3 kaedah. You all boleh pilih kaedah yang paling sesuai untuk keluarga anda. Yang pertama, amalkan pendedahan cahaya matahari secara selamat. Walaupun Malaysia ni kita beriklim khatulistiwa, gaya hidup kita yang lebih banyak masa dalam bangunan, dalam rumah, dalam sekolah, dalam pejabat menyebabkan penyerapan vitamin D dari cahaya matahari agak terhad. Sebab tu galakkanlah aktiviti luar sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit sehari. Kaedah kedua, galakkan sarapan dengan tenusu dan kaya dengan vitamin D. Sub kajian daripada SINATS2 tadi mendapati bahawa sarapan yang mengandungi tenusu boleh tambah pengambilan vitamin D dan kalsium. Malah ada sesetengah susu macam Fern Leaf Growing Up Milk Powder, ia lengkap dengan vitamin D, kalsium, protein dan DHA. Sebab tu pengambilan susu boleh memberi manfaat kepada kanak-kanak dan kepada remaja terutamanya. In fact, saranan daripada bahagian dietetik adalah pengambilan 1 gelas susu 2 kali sehari sehinggalah kanak-kanak tu berusia 12 tahun. Dan kaedah ketiga adalah pengambilan makanan yang kaya dengan vitamin D macam ikan, keju, telur, brokoli dan banyak lagi lah makanan yang kaya dengan sumber vitamin D secara semula jadi. So, daripada 3 kaedah untuk pastikan anak-anak kita cukup vitamin D, kaedah mana yang paling sesuai dan paling senang lah untuk isi keluarga dan juga gaya hidup korang? Adakah pendedahan kepada cahaya matahari ataupun pengambilan susu yang kaya dengan vitamin D, kalsium dan protein? Ataupun cari makanan semula jadi? Ataupun adakah kesemuanya di atas? Korang share jawapan korang dekat ruangan komen dan jangan lupa untuk tag pasangan anda dan juga kawan-kawan yang ada anak kecil serta anak remaja serta kongsikan video ni supaya lebih ramai boleh dapat manfaat daripada informasi yang saya dah kongsikan sebab video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala.